Hai korang, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan korang resepi biskut Swiss Tart Biscoff. Okey, so jom kita mulakan. Okey, pertama sekali saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak menggunakan pure butter pun boleh, tak ada masalah, okey? Kemudian saya ayatkan 75 gram gula icing. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 sudu creamy vanilla dan kemudian saya tambahkan 50 gram Biscoff crumble. Kalau korang tak ada Biscoff crumble, korang boleh gunakan biskut Biscoff tu dan korang kisar halus, okey? Kemudian saya tambahkan 2 sudu Biscoff spread. Kemudian kita gaul hingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 25 gram susu tepung, 155 gram tepung jagung dan kemudian kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya masukkan 175 gram sehingga 200 gram tepung gandum. Kemudian kita gaul sehingga sebati. So, bila dah siap, kita dah boleh masukkan dalam piping bag, okey? Okey, bila dah siap, kita dah boleh pipekan kita punya adunan ni atas silicone mat, okey? So, kat sini saya menggunakan nozzle size 4B. So, kita akan pipekan kita punya adunan ni sehingga habis. Bila dah siap, saya akan letak Biscoff spread dekat tengah-tengah kita punya kuih ni, okey? So, bila dah siap, kita boleh bakar dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit bergantung pada oven korang. Okey korang, inilah hasilnya setelah dibakar. Biskut ni sangat rangup dan crispy. Korang boleh buat untuk raya nanti. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.